Alright, Assalamualaikum, salam hormat. Selamat datang ke Rugby Syndicate Podcast, di mana kami bermain rugby di dalam fikiran anda. Itu dia. Alright. Selamat datang ke episod kedua, di mana kita berbincang dan juga sembang K sikit. Malam ni kita sembang K, di mana kita ada guest malam ni daripada Cobra Bulls. Sebelum itu kita perkenalkan diri jugalah. Saya Rod, Syah dan juga Besar, di mana kami berbincang dan juga kita mengupas isu semasa dan juga isu tidak semasa rugby yang sedang berlaku sekarang ataupun akan berlaku ataupun sudah pun berlaku. Okay, jadi hari ni kita ada guest daripada Cobra Bulls. Boleh cerita sikit background me dalam sukan rugby, macam mana boleh terlibat dalam sukan rugby dan macam mana Cobra Bulls ni boleh terjadinya kejadian Cobra Bulls. Okay, so hi, Assalamualaikum. Azmi, panggil Mi je. Tapi belum start, semua ni aku share ni semua 100% aku punya point of view. Takut salah cakap kan. Maybe aku bukan orang yang betul nak cerita ni. Takut tapi aku share je. So basically aku dikenalkan rugby ni, nak cerita balik. Tapi aku punya perjalanan rugby ni tak besar sangat lah. Tapi boleh cerita kat lah. So aku start 2002. Aku still remember fresh kat kepala. Time tu, dulu rugby bukan macam sekarang kan. Dulu sekolah asrama je main. So aku duduk Shah Alam. So time tu ada SAAS dengan LASAL. And then time tu MBC ada buat satu projek khas. Dipanggil Sekolah Anak Angkat Rugby lah, 2002. Aku still remember masa tu cikgu buat pengumuman, okay, kita nak buat club rugby ni. So aku pun tak tahu apa rugby tu. Time tu aku pergi lah. So time tu ada 6 orang. Dan aku masih ingat 2 figura datang bawa bola rugby, dia campak depan aku. Dia pakai topi Hong Kong 7. Aku tak kenal nama dia. Aku tak tahu nama siapa brother ni kan. Time tu aku tahu, dia badan sedap. Yang seorang tu naik Satria. Time tu Satria memang the instinct kan. Satria main rugby pakai Satria. Memang awet tengok aku. Gila cool lah. Time tu aku form 3 kan. Betul dia lalai kenal nama dia apa tau. Kalau abang tengok, abang ingat saya abang. Dia kenalkan nama dia Iran dengan Hisham. Time tu bawa habis Commonwealth. Hisham arwah. Bukan. Abang Hisham Koleh. Isham Koleh. Isham Koleh. Abang Hisham dengan Iran. So time tu Iran datang, nampak bola. Time tu ada 6 orang je. Seingat aku time tu tak ramai. Dia suruh kita duduk kelas. Dia lukis lah, conteng, tak ada orang. Time tu lah aku start kenal rugby kan. And then lepas tu few months later, Coach Iran dengan Abang Hisham gerak masuk arwah Baman Cina. Rezeki lah. Time tu kita baru start belajar. And then kita tak ada orang. So Baman Cina masuk. Baman Cina masuk, start tu lah, tak ada player, panggil player, ajak kawan-kawan, paksa kawan main. Kau number 8, kau flanker, kau semua jadi lah. So sekolah mana dulu? Sekolah SMKS 19. Sekarang orang panggil Black Wolf. Okay. 19 dulu aku first batch. Ingat lah, time tu pakai baju Admiral kan. Kalau kita lipat, kita tape dengan white tape. Admiral ni. Macam Cherry dulu. Admiral tu main bola pun keeper yang pakai. Baju stok besar. Kalau jatuh kau lecak, kau tak nak bangun lah. So baju cotton so itulah aku start rugby. And benda aku ingat ialah bila kita main rugby tu, kau pun akan ingat kot first game kau kot. Kita akan ingat first game kita. Lagi-lagi parent kita datang dan kita akan ingat besok kita bangun macam mana. Time tu aku nak ke hospital aku ingat. Kita first game main kan, badan semua. Aku cakap panggil mak aku kan, apa hal ni kan. Ayah aku betul lah, ayah aku pernah main. So kata, ni standard lah ni. Orang kata first game kau akan feel ni. And then lepas tu kau biasa kan. Cakap pasal first game kan. Kau ingat apa first game kau? First game kau contact kan. Ceritanya kau main rugby kan. First game kau tackle kan. First game aku 2005 friendly game RMC lawan Alam Shah. Main kat Padang Alam Shah yang sekarang dah jadi sintetik tu. Tu masuk Padang tu, teruk lagi Padang tu. Masuk second half kot rasanya. Sub lah kan. Kita pula baru belajar main kan. Memang sub dulu kan. Masuk, tackle, darah keluar. Darah tangan. Sebab Padang kan, Padang keras kan. Tackle jatuh, dapat main sikit lagi, okey dah keluar. Tu lah yang aku ingat. Tapi first game lawan Alam Shah lah. Masya, lepas tu kelab ni kau main saya. Rod, how about you, Rod? First game of rugby. First game let me think sekejap. It was a long time ago juga. 2002 2005 kau. Aku rasa 92. Kalau first tua sangat 92 pun dah jadi 2. Sekejap, aku rasa 2004 kot. 2004 masa tu dengan UiTM Melaka. UiTM Melaka
aku masa tu main Segamat Tens. Best tu Segamat Tens. Segamat Tens ni. First tournament rugby aku. Segamat Tens. Lepas tu masa tu main masuk 30 seconds. Lepas tu aku giveaway penalty sebab aku hands in the rug. Masa tu tak team lagi. Intrusive talk winner. Masa tu first game aku dah pakai headgear lah. Lepas tu aku ingat aku buat benda betul. Aku curi bola kononnya lah. Konon nak jadi Richie McCaw kan. Tak masa tu siapa betul Richie McCaw lah. Tak semua. Lepas tu 30 second habis dapat penalty, habis game lah. Itulah first memory aku besar. Sekarang ni dia pergi impact player. So that was my first memory. How about you? So aku Form 1 2003. Aku start main rugby kat Penang High School Bukit Tajam. It was against MRSM PDRM so first team Form 1 first team. Form 1 dia Form 1 dia Tapi interesting enough, bila sembang-sembang balik MRSM PDRM tu, opponent tu turn out to be teammate nanti kat UiTM. Padang kalau kenal. So itulah how ni. So kau ni satu sekolah dengan Dugro ke? Dulu SMK Bukit Tajam. Aku SMK tinggi, dia tinggi sikit. Okay. Okay, so back to me lah. So me, so now dengan Kobau, so what's your role lah basically in Kobau right now? So, and macam mana boleh timbul idea nak buat satu club ni yang dikenali sebagai Kobau. Aku rasa social media presence Kobau ni not bad kan. Orang boleh tahu lah sebab dia selalu almost every week ada je game. Aku follow with interest lah Kobau ni kan, walaupun aku serve a different team. And boleh lah cerita sikit macam mana your role and how it came about lah Kobau ni. So Kobau ni cerita ni actually aku punya experience sendiri lah, sebab aku main rugby tu habis SPM masuk ITM Dungun, and time tu pula alhamdulillah aku punya rezeki jumpa orang-orang yang bagus yang bentuk aku punya mindset pasal rugby ni kan. Cuma aku tak nasib baik sikit. So masa aku kat Dungun tu, time tu kita tak ada coach. Time tu yang bawa kita orang Lomo. So aku punya aku dari Iran, Lomo Dungun. So dia orang bawa. So bila aku sekolah biasa, bila aku nak transition ke universiti, bukan sekolah asrama, sekolah biasa dia punya training lain tau. Macam kat asrama tiap petang boleh jumpa kan. Tiap petang mesti complete set lah. Kita kalau duduk rumah ni 6 orang, 7 orang. Tapi Baman ke Cina arwah macam kau main je lah. Kau dah rasa benda tu dulu lah. Kita orang baru rasa sekarang ni. Dia dah orang. Dulu rasa kan. Tapi kalau duduk sekolah asrama aku rasa ramai kot training. Okay, tu lah. Tu yang baru rasa sekarang. Dah ada. Sebab asrama tu dah ada. Asrama kita jadi culture shock lah bila sekarang 6 orang ke training. So bila aku masuk ITM Dungun tu, rupanya dah lama dari 2002. Dah 2002 dah benda tu dah berlaku dah. So sekarang bila aku masuk ITM Dungun tu, aku rasa aku jumpa budak-budak sekolah star sedar. So kita rasa macam kita ni banyak benda kena belajar kan. So from there lah kita start belajar, ambil game time. And Lomo punya mindset, kau turun padang kau masuk main game. Kau start macam mana, sebab dulu time aku belajar, aku ingat ada seorang 2 player sedap tapi tak turun training. Tapi dia tak dapat game time tu. So dari situ aku, you want to play, you need to. Masa tu Lomo main ke main. Masih bermain Dia lah coach, dia lah main. Mau nak tanya tadi. Okay. Semua benda dia buat. Kadang-kadang dia lah fullback, dia lah forward kan. Fullback. Ya, Lomo. Fullback. Dulu aku ingat semua benda dia main kan. Tapi bagus lah, dia tukar mindset. You want to play, kau turun training kan. So tu aku main transition, and then masuk bila aku tukar pula masuk Shah Alam, time tu aku dapat puncak perdana kan. So aku tak ada team lah. Nak masuk Lion susah pula. Sebab kadang-kadang, sorry to say lah, kadang-kadang big team ni dia dah ada pool of player. So kita ni bila kita nak masuk bila suara dia besar lah dia. bila kita nak masuk big team ni, dia ibarat macam boleh cerita kan. Dia tersakiti ni. So bila kena petik nama daun. Tak ada sebab aku pun tak boleh travel sana. Dah aku tahu dia punya play tu memang bagus lah kan. Tapi dia ibarat macam kau cari kerja, kau nak masuk kerja fresh grad, tapi kau kena 5 tahun pengalaman. Macam tu lah kau plan nak masuk big team tu kan. So bila aku transition aku masuk, bila aku masuk Klang Valley punya team tu semua dah kuat-kuat. So ada kawan-kawan ajak main club Montel. Lu ada Montel. Di Montel. Dulu Proton bawa Proton kan. Montel.
Lepas tu main high school Kelang tu, rezeki tak baik 2012 aku kena ACL PCL serentak. So dari situ aku dah stop main rugby. Yang kata betul bila main rugby pula, bila injet ni kita susahkan orang. Dapat aku susahkan parent aku, kena hantar hospital semua kan. So dari mindset aku cakap dah aku malak main lagi lah, sebab aku susahkan parent. And 2022 aku jumpa satu team, time tu ada Aurop kan. So aku join Aurop. So kita join di situ. And then kawan aku 2-3 orang call cakap tak ada game ke, tak ada game. That's why Cobau ni start. Sebab Cobau ni dia punya value ni untuk aku punya idea lah, untuk set up satu bila budak-budak habis tu dia transition dekat Cobau sebelum dia pergi ke big teams. Feeder tu dah aku punya idea Cobau. That's why kalau kau tengok kita punya ni siapa-siapa boleh datang. And then ramai player yang datang tu 10 tahun, 12 tahun tak main, 4 tahun tak main. So aku punya idea, aku nak set up satu team grassroots yang diorang datang, budak universiti kan, diorang tak boleh terus pergi big club kan, dia tak boleh terus pergi Oilers. Tapi faham contoh dia tak boleh terus pergi big names kan, macam apa kelab SKD ke tim-tim yang kuat kan, Asas kan. So tim kuat ni kan, sebab diorang dah ada pool player. That's why kita bagi diorang game time untuk diorang dapat game time tu sebelum diorang exposure. So sebelum tu guys, apa kata kita udah kopi tu. Hari ni ditaja oleh kopi kawan. Ditaja kopi kawan. Terima kasih kopi kawan. Mantap. Aku tengok macam haus tadi kan. So nak tanya tadi. Tak nak tanya boleh minum ke tak? Boleh. So dia punya idea Cobau ni is a platform untuk orang yang mencari game time, untuk orang yang baru nak belajar. And then the best part yang aku experience dekat Cobau ni, terus share boleh kan? Boleh. Ada beberapa parent yang datang, dia kata anak dia, ni kayak Zara kan, dia mangsa bully tau. So anak dia datang, dia tanya kena bayar ke apa tau, is it for free. So dia kata anak dia tak boleh communicate sebab dia ada dia kena bully kan. Adalah sekolah tu tanda anxiety tu, all this mental. So after few months, sekarang ni aku jumpa dia dah start cakap tau. So aku rasa it is a grassroots budak habis sekolah ke? Budak sekolah lagi. Dia sekarang dia dah dia homeschool sebab dia dah phobia habis sekolah. Dia macam tak boleh. Masa dia datang join kita orang tu, dia macam diam tau. So sekarang bila dia dah start communicate, and kita pun aku beritahu dekat komiti, okay, this kind of player we need to build the character semua kan. So dia baru dia jumpa, dia dah start borak kan. So mak dia pun, ini ada 2-3 player juga yang mak dia call, anak saya tak nak belajar, tapi bila dia start join korang ni, saya suruh dia belajar, baru dia dah start belajar. So the platform tu kita nampak, it's just not about rugby as a whole lah. It's a holistic punya value lah basically. The value of rugby tu sebenarnya. The value yang kita nak bawa kat budak-budak ni. So harapannya bila budak-budak ni okay, dapatlah pergi kelab-kelab yang lebih besar. That's why macam alhamdulillah yang ada beberapa player dapat main agung ni, aku rasa okay lah, good for them lah. And then benda-benda ni yang sebab aku pun involved dengan grassroots punya scene kan. Ada orang nampak purely value join sukan ni nak menang. Either you get medal or you lose everything. So benda-benda macam ni you don't get in classroom lah. I think we need to come back. Kita need to come back, and there is a saying, and I think everyone can relate to it. Rugby builds character. Betul. Kan? So I think aku tak akan jadi aku macam ni hari ni tanpa rugby lah. Betul. For me lah, and I think for everyone, I think we won't be here tanpa rugby, because I think rugby contributes to building our character. Yes, betul. 100%. 100%. And so and I'm so happy to hear yang that player sekarang ni dah okay, starting to open up. Probably like you say PTSD kan. Apa, it's a real thing tau. And I think at one point of our lives, and I'm sure kita boleh relate tu, kita orang Melayu. Kita orang sebab apa? Benda-benda macam all this mental, we would say mental illness mental ataupun mental condition, mental scarring whereby alah kau semayang je, ataupun kau you just brush it off, you just do it, all this. I'm sure it's been uttered to us in the past, but everyone works differently. Process differently. Exactly. So macam I'm really happy to hear all this is happening at your club. But having said that, so
korang ada all this entry level. So you mentioned just now, I think there is a pathway. So kau macam apa kau nak buat is you want to develop players and give them the opportunity untuk main at the bigger level and whatnot. In terms of development, what's your apa cabaran yang korang lalui? As a club lah, semua tahulah, financial lah. Kan? For sure to run the one team, you has a very good financial. Tapi alhamdulillah, Cobau ni tak cerita Cobau tu masuk dia apa kan? Cobau ni tak tahu nama tu datang dari mana. Dia Kau ingat Mazuri Saluddin ingat Cobau kan? Aku pun tak tahu datang dari tiba cakap Mi, kita tak Cobau apa Cobau kan? So Cobau ni dia punya Keramat All Boys Ampang Utara. Cerita. Ada orang cakap bila masa Keramat ada team tak? Sekarang ada lah kan. Tadi ceritanya apa ni? Korang punya cabaran. Okay, duit lah. Funding, kita nak cari funding. Sebab macam aku tak pandai sangat cari funding. Tapi alhamdulillah dalam kita punya members ni, diorang pump sikit-sikit tau. Ada macam aku pun pump. Ada daripada Ali kedai handphone, apa tu, mobile clinic. Dia dekat mana? Kota Damansara. So repair telefon cari dia. Lepas tu kita ada siapa lagi ya? Kita ada Duen, dia Taylor. Lepas tu ada Fuad apa tu, KL Physio. And then Raga ni Endon company. Dia dah second jersey dia bagi kita orang. Dia tak bagilah, tapi bagi aku harga dia memang murah habis lah. Buat kita kata dia, sebab aku cerita ada value kan club kita bawa kan. So dia bagi. And then dulu masa mula-mula start kita ada Tueto. And then sekarang kita dah crowdfunding lah. Sebab kita orang setiap kali training, alhamdulillah lah, sekarang sekali training dalam 40 ke 60 orang tau. Dan kita minta seorang RM1. Okay. Okay. So diorang bagi RM1. Kadang ada bagi RM10, RM5 kan. So from there lah. Training fix Training time. Okay. Training Rabu Jumaat malam wajib. Kau nak ada atas padang, kau kena turun training. Tak nak jadi club, okay, siapa nak main isi nama. Before ni kita orang club macam tu. Sekarang ni kau ada pada. Sebab dia saya tadi cakap, it's not about winning, it's about your commitment. Your nak masuk padang tu, nak main balik, nak bau padang tu balik kan. Itu yang penting kan. Kalau sekarang before ni aku main club lain pun, siapa nak main tak nama, tak best lah macam tu. Atas padang terabur, kadang-kadang injured banyak kan. Ni main high level lagi. Sebenarnya training tu penting kan. Kau ingat orang panggil weekend warrior. Sebenarnya kau cek pasal. Geng-geng yang main Agung cari such a base game time. Cik kau. Injuries tu penting. Kau injured, main 2 minit injured pun tahu. Kau orang level high pun boleh dapat injuries. Ni kita orang ni yang kau tak training, tiba-tiba kau masuk padang kan, kau aku on that. Aku suka satu ayat, aku tak ingat mana aku dengar. Dia cakap kau tak boleh play to be fit, you have to be fit to play. Kan? So ada orang macam, aku nak main lah sebab nak fit kan, nak jadikan dia macam pickleball sekarang kan. But then pickleball marah. Dia macam bagi ni tembak tak ada kan. pickleball kan. Tak, macam kalau kau nak get healthy kan, main pickleball tapi bukan rugby lah. Sebab rugby is a contact sports kan. Benda-benda involved dalam sports tu very technical kan. Yang baru-baru ni kan, apa benda orang injured, benda semua concussion kan, yang very severe. So kalau kau tak fit to play, then the risk untuk kau kena benda tu very high lah. So bagi aku better not play lah. Satu lagi aku suka team yang training tu. Yelah, you don't get the result immediately pun, tapi kau nak ajar budak-budak ni, you need to be committed to a club. Sekarang susah nak jumpa a player yang committed to a club. Betul. Dia boleh main 5-6 club. Kau club mana? Aku tak tahu aku club mana. So dia main semua. Term kasar dia Melacu lah. Term kasar dia kan. So dia tak ada identity. Yes. Dia boleh, bukan dia tak boleh. Kadang team kau tak hantar, kau main team lain, that's fine lah kan. Tapi dia kena majority appearance kau mesti ada dengan satu team. Betul. Kalau team kau ni masuk, kau tak main team lain, kau honor your team lah kan. Itu susah nak dapat. Ada Amy kat siapa-siapa ke ni? No. Ada a few names in mind. Tak, tapi kita kena create back that culture lah. Betul. One man club kan. Susah lah. Lama aku main asas doh. Aku RSC. Anyway, okay. Tadi
bila aku cakap pasal cabaran kan, so korang as a club, it's a fairly new club lah kan. It's only been a few years. Not 1 year. 1 year. 20 sorry. 1 year. 2020 ni 25 23 2 years. 2 years. Okay, so a couple of years. In terms of support system, talking about KL Rugby Union ataupun Malaysia Rugby Union, anything that you want to comment ke, you want to share ke? Actually kita orang mula-mula nak start this club ni, kita tak nak bersangkut paut yang mana-mana pun. That's why pun kita orang kata okay, kita main, kita tak nak politik. There's a platform untuk orang happy fun. Macam saya cakap kan, untuk macam tu lagi anak share banyak kan bapak-bapak masuk dengan kahwin kan. Inilah tempat diorang relax. So aku tak nak diganggu oleh luar punya ni, faham tak? So kita ni so kalau macam KL kita orang baru masuk this year, so far lah. Actually mula-mula masuk pun kita dah plan lah, kita tak nak harapkan apa-apa, kita just go with it and then target for main Liga je lah. Tu je lah platform dia. So memang officially affiliated dengan KL Rugby Union lah? Yes, sekarang KL. And then so far kita tak ada apa-apa lagi lah. Tak ada apa-apa bantuan ke apa kan. Tapi saya tahu rugby ni is not satu sukan yang besar kat Malaysia. Dia bukan tempat buat duit, tempat buang duit lagi ada. Lagi kita buat club kan. Tapi kita puas hati lah. Tapi kalau nak cakap support from KL for now tak ada lagi, sebab mungkin baru sangat kot. Aku nak cerita pun tak boleh. And then MRU pun kurang lagi lah. Cuma macam tak tahu, aku nak komen macam every year why tak tahu Liga KL selalu buat lepas agung. Itu aku punya, sebab bagi aku lah kat KL ni dia terkumpul banyak player tau. Sebab aku lepak dengan referee KL, diorang tak ada cuti, every week ada game. So maknanya the pool of player is here kan. Support sebab ada player-player kita kena travel pergi negeri lain pula kan. Patutnya KL lah jadikan kuasa rugby besar ni sebenarnya dekat, bagi aku lah KL lah. Sepatutnya Lembah Kelang lah. Lembah Kelang. Sebab every week tak tahulah Syam kita tak tahu kan, tapi macam aku level grassroots ni friendly 8-6 friendly seminggu. Diorang tak ada referee, sama tak ada orang. So maksudnya aku rasa KL Rugby kena tengok lagi benda ni. Sekejap, ni friendly ni like macam main team ke macam budak-budak punya team yang friendly? Even budak-budak punya team, actually kalau kita betul-betul ada pool of play, sebab kadang-kadang budak punya team aku tengok ada je budak Malaysia main dalam tu kan, ada budak level tinggi main dalam tu kan. Tapi why diorang kena travel jauh ke, aku tak tahu lah kan. Aku rasa dia nak, kita nak rather than friendly ni silo lah bagi aku kan. Why not concentratekan all the effort dekat game tu. Maybe buat league ke kan, lebih awal lah. You focus your effort tu lah. Pendapat aku macam selalu lepas agung kan, kalau diorang buat lebih awal, and then aku rasa pool of player pun rasa lebih ramai. Saya tak tahu Syah, ramai KL budak-budak ramai sebenarnya kan? tak perlu travel bagi aku kita nak tengok satu je yang VI dengan St. John buat ni. Itu je, kat situ dah kau nampak dia punya hype. Kan VI St. John tu nampak dia punya hype. Greatest rivalry. Greatest rivalry. So kat situ dah banyak. So maksudnya if kau combine lain kan, macam RMC saya selalu RMC saya selalu boleh. Tak, maksud aku in kalau kau ambil even now lah, kalau macam sekolah dalam KL pun dah ramai, banyak sekolah yang ada rugby lah. Dulu apa je VI, Cochrane, St. John tak banyak, sekarang dah banyak kan. So and bukannya baru benda ni. Benda ni macam budak-budak tu dah ada alumni pun yang boleh main, buat team. So if dapat gather kan all this alumni team and then main league, aku rasa easily 15 teams tu kau boleh dapat dalam KL League kan. Aku just nak bagi input lah to you, to your team lah. Since korang dah jadi affiliate untuk KLRU, so you have what, 2 votes, isn't it? So aku rasa kau perlu bangkitkan benda ni dalam AGM ke, kalau ada EGM ke kan, bangkitkan benda ni, cakap I think that could be your contribution lah moving forward. Sebab apa, aku rasa valid point lah tu. Kenapa lepas Piala Agung baru nak buat nak buat apa nama game kan, ataupun lepas ARC baru nak buat Piala Agung, benda-benda macam tu lah. Which I've been fighting je. Kan KL team Putrajaya. Iklan siap. Tapi itulah Rod cakap buat awal lah kan. Banyak peluang boleh bagi kat budak-budak ni kan. So but again, you know what,
aku ni banyak cakap of course kita setiap union, setiap organisation, setiap NGO whatever, dia orang ada their own kekangan, their own challenges. But having said that, whoever that is in the office kena ambil maklum lah, benda ni kena ambil kena ada dia punya planning, kena bekerjasama lah. But itu antara lagi satu cabaran where aku pernah dengar juga macam setengah union tu ada 2-3 orang yang betul-betul bekerja. Betul Ustaz? Betul Ustaz. Kuat sikit, betul. So itu antara benda je lah kot, yang orang yang nak bekerja tu tak ramai. So dia orang, itulah kekangannya. Orang sama dia pun nak buat semua pun tak larat tak? Betul, dia pun mungkin juga, then again mungkin juga ada yang all this darah-darah muda yang nak menolong. Cuma je aku rasa the approach is dia orang nak kena approach rather than dia angkat tangan. Mungkin contoh macam besar, contoh tapi besar selalu angkat tangan. Tahu dia angkat tangan, dia tak angkat tangan, dia angkat jari. angkat benda. Yeah, but okay, what do you think of that, Besar? What do you think of that? I'm sure you have a lot to say on that. Kalau yang benda kena aku rasa aku dah been advocating for this for a long time. Kan? Dia tak ada flow. Dia sampai kena fitnah kan, NZB. For the record, dia bukan NZB. For the record. Okay. Dia macam mana? Dia from the highest level sampai the lowest tier tu, dia kena continuous lah. So ARC bila then bawah pada ARC apa sekarang? Yang ada sekarang Piala Agong, betul? So it should come before that. Before ARC, Piala Agong. So before Piala Agong, apa lower tier than that? State League lah. Then State League. Lepas State League apa? Ada bawah lagi? School ke? Tak, lepas tu at least kalau macam contoh macam Kobau kan, yang macam diorang punya identity adalah macam community punya team kan. So mungkin kat bawah sekali adalah tu lah. Yes, Liga Community. Dulu pernah ada Liga Community Shah Alam, tak silap aku. Aku pernah so dengar. From there dia akan go, it becomes more serious right, kan. So adalah peluang bertapak geng-geng yang community ni kan. Dia ada like macam team yang sama dengan boleh main. Kita dah lepas 122. Apa tu? Main basketball lah. Tapi kan okay, berbalik kepada tadi apa yang korang cakap, okay, yes, benda ni betul community, tapi berbalik kepada kau punya point tadi, which is korang nak buat is korang nak develop player dan supaya jadi feeder team. Betul. Okay, so the aim dia macam dulu I think not talking about the current All Blacks, probably pre-2015 kalau cakap pasal ni, aku ambil New Zealand Rugby Union lah. Aku tak tahu pasal Malaysia Rugby Union lah. New Zealand Rugby Union dia punya setiap community team yang ada ataupun community team lah. So let's say kita ambil satu negeri lah. So the main aim is to develop the best player untuk main NPC. Develop the best player untuk main Super League. Super League develop the best player untuk main All Black. Sebab apa? Siapa main All Black akan dapat duit. Bukan player saja dapat duit. Team yang feeder jadi feeder team tu akan dapat duit. So that was the system. So kalau kita boleh bujuk satu sistem macam tu, of course it's going to be a challenge lah kat Malaysia dengan sponsorship and whatnot. As it is, we are struggling kan with sponsorship and whatnot. So aku rasa the idea is there, but cumanya the execution, everyone needs to think of macam mana kita nak bring this all together. Macam mana cari formula yang terbaik. Okay, I'm going to say something controversial now. Okay. Yes, please. I love controversial. Let's go. Okay, Ami boleh weigh in on this. Boleh. Okay, kita national player kita main Piala Agong saja. Okay. Piala Agong saja. No. I'm just throwing this out lah. Alright. At most yang masuk final main 7-6 game. So that's the only game time yang diorang dapat before diorang represent the country lah. Piala Agong pula yang open to play for Piala Agong ni pun yang basically yang dah establish diorang punya nama, kita tahu siapa diorang kan. Most national player main Piala Agong pula tak main State League. Okay. So State League. Is it fair
for the rest of the players untuk compete nak main Piala Agong, sebab kau tak main State League tapi kau dapat main Piala Agong. Bila kau perform kat Piala Agong kau dapat main national. So dia jadi macam stagnant. I know where you are going. I know where you are going. Dia sorry Syah. Lagi ke kau aku bagi. No, I mean to be fair lah, bukan tak, this is bukan, I'm saying this to attack anybody, tapi it's a systemic issue. Betul. You don't play this, kau tak main kat State League tapi kau main Piala Agong dan kau perform kau dapat national sebab kau dah ada good track record. What about others yang shine dekat State League ni yang tak dapat Piala Agong sebab player yang dah memang main dia terus pergi ke Piala Agong, dia dah ada nama. So banyak lah this benda ni can be seen across all the state kat Malaysia pun. Senyap tu Syah. Heavy tau. Aku kita boleh continue benda ni. Kita boleh continue. Kita continue sikit lagi. Boleh. Okay, so kita chill je. Shout out untuk Kaki Jersey for sponsoring us our attire for kita punya Rugby Syndicate podcast. Thank you Kaki Jersey for this awesome jersey. Okay, so aku bersambung pada perbincangan tadi lah. Aku ada satu soalan untuk korang. Okay, so pre-COVID 2020, can we agree that our national team was at its peak? Power gila. Yeah. Sebab apa? Okay, mi boleh ni sikit. Aku bagi orang biasa lah. Berdepa je. Hang luar biasa Mi. Bagi aku hang luar biasa. 2020 tak tahu lah, mungkin aku yang Macam mana kau nampak national team tu, macam mana rugby scene? Sebab kalau nak cerita, maksudnya aku injured tau 2012 sampai 2020 tu. So aku tak tengok sangat rugby scene. Okay. Tapi yang apa aku tahu before dia, kita ada banyak macam Super League semua tu. Yes, that was the answer I was looking for. Betul bro, right on the dot. That was the answer. Kita tak tanya kau. Kau belum pandai. Kalau kita satu algoritma So benda-benda itu kau boleh nampak kita. So, game time lah. Game time. Kalau kau dah dapat orang experience, game time yang paling penting lah. Tapi game time tu pula kena level lah kan. Dia main local kan, pendapat aku kan. Kita lawan kawan-kawan. Jadi kita jumpa luar, mungkin terkejut sikit je. Tapi satu dia cakap macam yelah, okay, kena finding satu hari. Tapi macam kau punya point tadi, which is what? Player main Piala Agong dapat 4-5 game, lepas tu kena pilih untuk Malaysia, lepas tu janji pergi Sri Lanka, kena bantai tu kan. Bukan aku nak cakap team tak kuat, bukan cakap team tak main dengan hard. Dengan hard, of course, preparation semua, everything was limited. Kita tak boleh nak salahkan one individual or one system or you know the coaches yang tak boleh, memang tak boleh. Sebab apa? Kita kena tengok everything holistically, everything lah kan. So pada pendapat aku memang macam aku dengan kau lah, memang tak cukup game time dengan State League. Okay, ada setengah tu tak main State League, betul-betul main Piala Agong. What these 4-5 games can determine you to play national. Ataupun before that lah, okay, of course lah, diorang ni ada setengah player main what 10s ke 7s ke whatever. But that's a totally different, different format lah. Different format than 15s. So how can we, develop a 15s team from our existing scene, kan? So itu aku punya dilema juga, and I've been trying to crack my head lah. Kita satu, of course funding, sure. Aku acknowledge that, semua orang acknowledge that duit. Tapi macam mana di pre-2020, zaman arwah Datuk Mira Amiruddin MB, zaman Datuk Syahrul, macam mana dia orang buat, macam mana all this, and some of the committees, current MR punya committee pernah bekerja ataupun pernah bawah this administrations. So itu aku punya dilema. Syah, I'm sure kau ada something to say ni. Daripada tadi kau macam kau hold back. Aku tahu kau call tu ni lah tu. This is the moment. Aku tahu kau tengah hold back ni, Syah. Dia apa yang aku nampak pre-COVID kan, benda ni dia ada flow yang cantik lah bagi aku. Macam
kalau ikutkan dulu macam masa 2017 dan 2016 aku start first call up kan. Dia training dia tak adalah macam dia panggil kau 2 bulan. Tak, dia macam panggil kau weekend, Jumaat, Sabtu, Ahad, macam then another month panggil Jumaat. Ada face Bila nak dekat dengan ni baru kau kumpul seminggu apa semua kan. Kalau ikutkan tak adalah. Sama je sekarang kan. Tak adalah banyak main training gila-gila kan. Tapi because ada league yang support benda tu lah. Support kau punya. Yalah, of course bila kau pergi training centralized, kau get something daripada situ. And then kau pergi dekat team kau implement benda tu. And then team kau pun dapat benefit tu. Team kau yang main Super League kau dapat benefit tu. And then kau dapat practice benda tu in a high level punya competition in Malaysia kan. So benda tu yang membuatkan kau lagi bagi aku competent lah. And then dia skill rugby ni dia sama je macam kau main gitar apa semua. Kau tak main lama, benda tu akan hilang tau. Dia tak ada yang kau boleh side step, kau tak main 5 tahun side step kau sama kan. Dia tak tau macam tu lah. So bila game kau tak cukup, kau tak sama, level main kau pun tak sama dengan bila kau ada banyak game ni. So untuk menghadapi game-game besar macam bagi aku Sri Lanka tu dia aku nak kata bukan lawan lah kan, tapi we've been playing against Hong Kong, Korea yang lagi bagi aku lagi gila kan, lagi yang Hong Kong dah masuk World Cup kan. So memang lagi gila lah bagi aku. And some of the margin pun tak besar kan. Yes. Kita pernah been close Korea. Kita pernah yang sekali tu 2019 sikit lagi aku ingat masa tu kita boleh menang. Aku komentate masa tu. Aku dengan Zainal Abidin Raul ingat dah menang lagi game tu. Aduh tapi baik lah. Memang tahu cakap it's a system punya benda lah. So aku rasa kita ataupun the union take advantage of that situation yang dah ada tu, and kau macam take advantage, okay ada ni, nanti player siap lah. Faham tak? You tak culture benda tu jadi something better. Kau macam ada ni, nanti player ada, kita call up. So you just take advantage of that, hoping that the players will keep on producing. Alas, COVID hits, habis. Tetapi aku juga nak acknowledge aku rugby development 10 years ago compared to now. Sekarang ni aku rasa kita lagi banyak tim baru. Untuk kau bawa kau bagus. Ada salah satu ni kan, kita ada tim yang kau bawa apa nama? Oilers apa tu kita ARC. ARC. And then ada all this tim-tim yang tumbuh boleh kata macam cendawan juga kan. Macam kat rumah aku Bukit Jurutung Rugby Club. Lepas tu ada Elmina Broncos pre-COVID tak ada. Elmina pun ada team sekarang. Elmina pun dah ada team. Elmina Broncos. So having said that, nak cakap tak ada support system, nak cakap tak ada orang berminat, tak ada parents yang berminat, aku tak rasa tak rasa betul. Sebab apa, ramai parents nak hantar anak. Contohnya tadi aku cerita yang nak hantar anak ada kemudi dan sebagainya, so dia nak hantar anak dekat pergi join the team, and then ada banyak improvement and whatnot. So aku rasa the problem is not the development. The development has been on the upwards curve. But I think on the kalau cakap pasal the high level, the problem has been continuity ataupun liga lah kot. Season first of all bagi aku regular rugby calendar. Ke COVID F everything up. Aku untuk a certain extent aku cakap rugby is the only sport that hasn't been recovered from COVID. Sukan lain dah belum. Kita still like COVID in a way. So with all the plans kan yang in place for Cobau, apa next activity korang yang korang look forward to lah in this coming few months ni? So actually aku punya plan awal dulu before ni ada jumpa kat orang lama rugby ni. Because actually to have a really good team, dia bukan kat player tau.
dia dekat the management itself. So dia orang tahu role masing-masing. So aku punya plan lepas ni kita nak first kali kita nak settle down all the management tu. At least dia orang tahu role masing-masing. And kita punya plan next tu macam biasalah, kita nak start promoting our value. Kita nak promote our value. Macam dia cakap, this is not a rugby. This is a holistic character building. You guys punya mindset, dia punya fitness. So kita kalau boleh kita nak kembangkan lagi, and hopefully tim-tim community kat luar sana boleh guna us. Hopefully lah kita ada satu guideline kan, benchmark lah, okay, how to make sure community team macam mana standard dia. Tu kita punya target lah. Tapi macam tadi Rock cakap lah, dalam orang sama buat kan, orang sama nak buat semua pun tak agak kan. Tu dia plan nak jadi benchmark untuk community, so supaya kelab-kelab community ni semua kita ada satu standard yang sama. So dia build player yang sama, homegrown player. So how macam nak letak player tu punya mindset, kau akan main team ni je kan, kalau ada peluang lain kau boleh pergi. So kita punya target untuk betulkan benda tu. So yang satu lagi social media lah. Social media aku banyak belajar dengan besar. Aku memang tengok dia punya. Aku tak boleh nak follow dia, tapi aku cuba kak. So actually tim-tim rugby kat Malaysia dia kena start. Bukan kau aku pun. Kita start. Tiba-tiba call tanya pasal gambar. Macam mana kau edit ni? Betul. Benda-benda kan. So and the platform social media tu bukan kita cerita pasal rugby, kita educate pasal rugby. Kadang-kadang saya tengok besar cerita pasal karakter ke apa, macam mana kita nak build karakter, benda-benda macam tu. Tak nak kita fokus kat rugby kan, silverware, trofi kan. Trofi kan. Tunjuklah budak-budak kayak sekala post gambar fumble kan, asyik post gambar try kan. Quality over quantity. Betul. And then untuk tu juga, maksudnya kau target kau nak menang, kau abaikan benda lain lah, macam the beauty of the game. Faham tak? Kau just main brotherhood. Tak ada, kau just memang aku nak main, nak menang, kau kena main cara ni je, cara ni boleh menang. So in a way dia hilang the beauty of the game tu. Maksudnya kau main untuk menang semata-mata kan. Kau tak kisahlah main pick and go sampai lebam. Save it for another day. So macam kau just nak menang, kau macam kalau bola kau parking bus kau parking bus kan. So the beauty of the game hilang kan. So mungkin kalau ada start daripada bawah macam community kan. So bagi orang faham, okay, this is the beauty of rugby. So bila they move on to the next team, the next level, dia akan bawa culture tu. So bila lagi ramai orang yang naik dengan culture tu, bagi aku dia akan jadi norm. Just nak tambah sikit. Aku rasa kau pun buat benda sama. Kau dengan Opa kan, kita orang rezeki Cik Man datang. So dia bawa satu mindset yang baru kat budak-budak. Sebab kita tak ada exposure. Macam aku main langgar je lah kan. Kita tak tahu 1-1-3-3-1. Forward 3 kali langgar, keluar line. Macam tu lah kan. Betul habis main, tu tak gambar. So bila dapat mindset, contohlah yang main jauh macam Syah, kebetulan Cik Man datang. So kita ada satu game tu, budak-budak ni lepas habis game, kita kalah ni. Tapi tu tak gambar. Tak gambar. So and then Cik Man datang cakap, how you feel about kalah kan. So macam ni ke perasaan kalah. Seperti bila kita kalah tu, kita terus why kita kalah, kita faham tak? So benda-benda tu, mindset tu. Selalunya sekarang budak-budak main rugby just tu tak gambar, content saja kan. So tapi bila orang macam nak main high level dia datang, bila kau kalah, kau kena buat cara kalah. Kau memang kena meratapi kekalahan tu, tapi jangan terus learn from it. Learn from it. So there's something that you terus learn tak from gambar it. Cik Man kata, macam ni ke kau rasa perasaan kalah tu, tinggal menang tadi. Diorang menang, diorang relax kan. Kita kalah. Aku on this point aja saja kelas je lah. Aku pernah tengok National 7 baru ni. Team tu kalah banyak. Dia score 1 try. Tapi depan kamera live streaming, macam ni gaya. Macam ya Allah, kau ni come on lah. Tapi betul lah benda tu. But then again, maybe dia macam Samoa Women's punya team. First points. First 3 points. Okay lah. Betul. It's very emotional. Maybe kita tak tahu. But yeah, I agree. Yeah, there's always that So inside. geng-geng high level ni sekali-sekali dia turun padang, dia share how to play high level. Bagus lah kan. Macam tengok kau bawa juga thinking grassroots kan. So aku suka sebenarnya. Aku suka kita ajar orang. Tapi orang tak nak belajar dengan aku. datang kau bang. Okay. Actually it's interesting bila kau point it out tadi.
the nearest I can think of recently, Adi Xavier. Adi Xavier, the best player in the world. Recently, of course, All Blacks kalahkan Springboks. Lepas tu, Adi Xavier, kalau kita tengok, he's a media darling. He's a media darling. Media suka kat dia. Orang ramai suka kat dia. Dia punya social media content power. Sebab dia show all these values lah. Okay, rugby values dia bagus. Dia ada family values yang baik. Dia ada family man. He's a good guy on the field. He's a good guy off the field. One of the things yang dia buat, background identity daripada correct. mana dia datang kan. So one of the things yang dia buat adalah dia post kat social media, dia punya own Instagram whatever. Dia kata, siapa free ni, jom datang tolong aku training. So budak-budak datang training dengan dia. Superstar ni, superstar. Syarif Nur Hidayat panggil, jom lah training aku. Aku rasa ada budak-budak akan datang. Sebab Mungkin aku silap group lah tanya. Betul. Macam Dugro kan. So, macam Dugro dia dah ada his own rugby academy with Roy Selangor Club. So kalau macam Dugro panggil kata come whoever is free come this evening, kita training sama-sama, confirm akan ada orang datang. So aku rasa this social media phenomenon and personality, we should use it lah to our advantage. It's just that kita kena identify which area kan nak masuk kan. Betul. So yeah, Besar kena jaga semua. Oh, Macam Rabi kena dia lah, kena jaga. Wah, hype sikit. Isya Rabi. Tu masuk call. Tapi itu I think we'll save that for another day. Aku rasa social media for Malaysia Rugby has gone abound and leaps, but there are of course room for improvements. Itu aku rasa, and probably they can learn a thing or two from besar. Anyway, okay, jom kita tarik balik back to grassroots, back to development. Kan kalau cakap pasal grassroots and development, of course kita macam tadi kita dah banyak discuss pasal cabaran, pasal what's next, what's the future and what not. In terms of 5 years kan, kalau kita pergi interview kerja, orang katanya where do you see yourself in the next 5 years? So where do you see yourself, Cobau lah, yourself and Cobau Bulls in the next 5 years? Dalam 5 years apa yang aku nak tengok, basically aku nak tengok kita ni lebih structured lah. Training tu lebih structured lah. Sebab before ni macam cakap lah, yang training pun kawan-kawan kan, kita lebih structured, and then kita our play grassroots dapat peluang untuk pergi channel ke lebih besar. Aku tak nak diorang duduk kat Cobau je. Bagilah budak yang lama tak main masuk balik sini, faham tak? Sebab ramai yang, sebab dia macam cakap, Cobau ni transition je. So kalau boleh within 5 years tu kita dah boleh create banyak lagi, and then within 5 years tu aku punya target bukan Cobau saja support this value. Banyak kelab-kelab lain support this value. Sebab kat luar ni kalau tanya aku, banyak gila player-player yang ada, bila diorang habis belajar universiti, diorang tak tahu dah. Kadang-kadang diorang tak nak compete dekat tim besar, diorang nak game time je. So bila diorang main game time, diorang gain confidence balik, and then aku selalu cakap, dapat peluang pergi tim besar, go for it. Kita Cobau tak akan start kau duduk sini. Dapat Oilers panggil, go for Oilers. It's good sebab benda ni dia macam, aku rasa aku boleh kata dia macam start balik, dia reset balik benda ni sebenarnya from I mean club macam Cobau dia reset balik. Sebab kalau tengok kan, budak-budak yang umur 26 kan, 20 dalam 22, 3, 4, 5, 6, pool of player yang umur ni dah tak ramai tau. Tak ramai sebab masa dia orang nak naik tu COVID Super League dah tak ada. So dia orang tak ada room tau. Lalas tak payah main lah, tak nak main lah. Tak pernah main 15 tu lagi. Betul. Dah sekarang umur dah 27, 26 saja. Malah nak main lah. Patut tengah peak tu kan. Patut tengah peak kan. Patut tengah peak. So dia orang lost like few years of their rugby life kan. So bukan nak menyalahkan dia orang pun, dah memang keadaan macam tu kan. So it's good that ada penyambung warisan lah, maksudnya untuk kelab-kelab yang macam ni kan.
untuk create balik benda ni, bagi feeder, bagi banyak balik player-player kan. So that mungkin the next generation yang lahir 2009 ke kan. Diorang ya, budak yang lahir 2007 dah 18 kot tahun ni. Aku situ betul. Itu aku gelak. Budak lahir 2007 umur 18 tahun ni. So 2009 aku tengah main Super League siu. So budak-budak yang lahir 2009, 62 semua ni, like macam even yang lahir 2007 tu, in 5 years time, diorang dah berapa? 23 kan apa semua. Kat situlah diorang akan main under 23 Malaysia, and then dah start ditarik oleh klub-klub besar. So bila ada banyak team community yang supply player macam ni, then aku rasa we are heading in the right way lah. Alamak. Tu dia. Tapi aku pun pernah in a apa community based team kan. Macam before this aku dengan Maman. So I had a friend yang duduk dengan Maman. Dia ni aku tak mention name lah, tapi dia used to be Perak FC punya CEO. Dia duduk di Kemaman. Dia tanya aku satu soalan. Kita besar, kau buat Kemaman ni apa angle kau? Aku pun cerita lah, aku nak bawa Mama pergi jadi Super League punya team lawan ke Super League. Are you sure that's what you want in the end? Ataupun you nak keep it community based, you build up your homegrown player, macam apa yang kau buat sekarang. Tapi bila dia dah cakap macam tu, aku macam betul juga, apa-apa aku nak kejar sampai atas ni kan. At the end, I mean that's the right model lah. Bila kau selalu advocate apa rugby for all kan, semua orang boleh main, welcome to your club, that's your model, be it lah kan. Ada orang nak main, aku nak pergi nak johan Selangor League, aku nak johan KL League. Maybe this is not your club, tapi your club punya model ni I like very much. That's the idea lah kan. And contoh juga kan, memudayakan training. Yes. Buat club waktu sama kita kita memudayakan. Kau nak duduk atas padang, even friendly pun, macam mana kita nak. Dia kata kelab-kelab ni kena educate. Macam tarik nafas panjang tu. Macam macam ni lah, high level punya player kan. Dia kena educate lah kan. Ini nak main, you turun training. Sambung. Betul. Cakap tu. Tak, bukan. Sebab aku memang suka point tu. Memudayakan. Sebab some players they feel entitled. Faham tak? Dia rasa entitled yang aku ada hak untuk main kat situ, whether be it dia senior ke ataupun dia ada star atas kepala ke kan. Dia pernah main MSSM sekali mungkin. Lepas tu dia rasa dia berhak untuk berada dalam team tu ke kan. So macam tak payah tu training lah. Tapi fikir aku banyak juga dalam team All Boys lah. Sebab dia rasa dia All Boys sekolah tu, dia aku tak training pergi mampus lah training. Aku All Boys tu. Takkan aku tak dapat main. Logik tak? Ke senior punya mentality. Dia senior. Dia pula All Boys memang pure. Contoh team-team lah yang All Boys sekolah ni kan. Budak-budak lain mungkin lah bukan All Boys, bukan pure All Boys kan. Tapi dia join club tu. So dia ni datang, aku ex sekolah ni kot. Training apa benda, tak payah aku main universiti macam tu kan. Aku ex penuh rapat kot. Sebut apa? Aku ex whatever Kuala Kangsar. Lepas mari saya Kuala Kangsar. Lepas tu aku CEO company ni kot. Lepas tu lagi ada few players pula kerja dengan dia. Boy. Memang ikut cakap dia. Tak, bagi aku dia boleh tau. Maksudnya kau untuk main as All Boys, tapi kita tengok team tu tengah berada in what kind of tournament. Faham tak? Kalau contoh kau main All Boys versus Present Boys, then mampus lah main kan. Tak payah. Maksudnya memang for that carnival, leisure kan. But then if that team All Boys tengah dalam satu set nak main Selangor League ke kan, sambil tu dia bagi. Okay, tak apa, cerita. Lepas cakap kat sini. Kau tak boleh expect yang by just being an All Boys, kau ada macam lesen untuk just play the game with the team kan. Bagi aku it's not fair. Sebab ramai je orang lain yang macam bukan All Boys nak main kan. Sebab mungkin team tu dekat dengan rumah dia, dekat dengan tempat kerja dia kan. So diorang boleh commit. Tapi again tu 6 orang, 7 orang nak buat apa? 1-3-3-1 tak jadi 3-3. So tu je daripada aku lah. Okay, aku ada satu lagi soalan. So aku dengar in Oktober Kobau ada buat tournament yang bagi aku first time dengar, Kobau 11s.
bukan 10 bukan 7, 11 aside. So mungkin boleh cerita sikit kot macam mana dapat idea buat 11 aside ni, and how's the preparation going on lah. Alright, so nak cerita pasal tournament Cobalt ni, tu pun satu idea juga. Sebab kita dulu, zaman-zaman dulu lah, ingat dulu kan, sekarang T10 dulu Canter kan, Canterbury 7, Canterbury 10 kan. Sekarang saya pakai Canter tu kira T20 genting kan. Tapi bila kita tengok pendapat aku kita kadang-kadang siapa pernah join Cobalt 10 Februari tu tahu how we handle our tournament. Yang kita pun buat kat Hivia. And kau pun biasa main tournament kan. Setiap kali tournament pukul 11 toilet dah macam apa lah. Kan? So kita main target why kita buat tournament ni, sebab actually kita nak letak satu standard how tournament tu sebenarnya dibuat, walaupun oleh orang biasa ni kan. So Cobalt 10 tu kita rasa sukses and very good feedback. And then kita nak buat kelainan pula. That's why kita start dengan Cobalt 11 ni. So the preparation is good. Sebab masa Cobalt 10 tu kita target, kita buat 40 team. Tak ada team gitu. Tak ada. Tapi kita follow. Dungun menang masa tu kan? Kita buat 40 team satu hari dengan tournament. So rasa berjaya. And then kita push Cobalt 11. So far Cobalt 11 ni pun kita main dalam 32 team lah. So far memang dah full. Cuma ada open, ada satu lagi kosong. And macam mana kita buat Cobalt 11 sebab kat Malaysia tak ada. Selalu orang nak pergi 11 kena pergi Phuket lah. Thailand, duit modal makan banyak. Bukan modal pergi game saja. Orang kadang-kadang pergi Phuket pun banyak makan modal lain. Lain Saya nak ada side dish kan. Tutup Pergi Phuket bayar Abi je. So saya nak elakkan semua pergi ke Phuket. Fardu kifayah ni. So that's why kita start Cobalt 11 ni lah. Ada target. Alhamdulillah. So alhamdulillah sambutan hangat. Cuma agak clash banyak. Tu kata macam kadang-kadang tournament kat Malaysia ni terlampau banyak di clash. So kita clash dengan RSC. Kita clash dengan kita clash dengan Final Agung. Betul ada Cobalt. So maksudnya kita tak tahu lah, pendapat aku macam kita punya kalender tu tak kemas. Kadang kita terlampau banyak sangat tournament. Bagus. Tapi bila kita tak, sebab kita orang yang Cobalt 11 ni kita dah buat 4 bulan lepas tari tu. Kita buat awal. Sebab saya cakap sebab selalu dengan tournament ni selalu sebulan 2 bulan kan. Kita buat awal 3 bulan lepas. So far alhamdulillah. Tapi kalau boleh lah, next time mungkin kita ada satu kalender yang tak, maybe aku rasa kalau kau katalah kau nak macam tu, then kau kena set date 1 year earlier. 1 year 1 year. Ni aku betul punya lah, pendapat 1 year earlier. Ataupun 1 year lah. Kau aku kena tak tahu nak tengok kat mana kan. sebab apa macam mungkin aku terlepas kot. tournament besar, Cobra 10 aku tak sure, tapi macam Borneo 7. Borneo 7 memang dah tahu lah dia bulan 4 tahun depan, tapi dah tahu lah tarikh bila. So dia tahu, kita dah tahu tarikh seminggu selepas habis tournament tahun ni. So if you can set macam tu, and then book awal-awal tarikh tu dah minta sanction apa semua, aku rasa. Tapi from pakai topi TD lah kan. Kalau diorang dah buat year early, macam dah setahun awal lah book tarikh tu kan. Tapi tim lain sebulan sebelum aku dah tarikh tu juga. Sure. At least kau dah book, kau dah start AMP kau awal. Kau advertising and promotion kau dah start awal. So kau dah secure lah team. Kau dah secure team dan secure play. Itu pendapat aku. And sepatutnya by right secure sponsorship juga. Kalau kat start awal lah. Kau start awal kau boleh buat macam-macam. Kita orang tak ada sponsor ni, siapa nak sponsor? Let's go, mari Let's go. Kau buat first time Malaysia. Support. Tak sikit-sikit je. Well, sponsorship Susah. Susah betul lah. Kita orang crowdfund tau this tournament. Crowdfunding. Kawan-kawan kita tak cukup duit, diorang tambah. Even masa Cobalt 10 pun kita tak ada sponsor. Adalah sound 2. Tapi kawan-kawan dah bagi 200, 100. Tapi macam dia kata, kita seronok lah buat benda tu. As long diorang tahu value apa kita bawa. Macam, and then selalu kadang-kadang tournament sekarang semua nak kena ada prize money kan. Tapi level community kadang-kadang susah sikit nak prize money. Orang tanya kan. Tapi bagi aku pernah try nak minta dengan KBS tak? Kita orang tak try. Dia kena try. Sebab itulah, dia sukan info tu community. tak dapat. Tapi aku rasa given lah. Tim baru 2 tahun kot. Tim baru 2 tahun. Tim baru 2 tahun. Lepas tu in 1 year nak buat 2 tahun tu power lah bagi aku. Bagi power lah. 11. So benda ni every year. So alhamdulillah lah, support memang. Aku rasa macam tadi kau cakap, memang kat Malaysia ni club terlampau banyak. Walaupun clash 3-4 tournament masih penuh. Semua tournament semua penuh. So player tu ada. Tak berkata Malaysia tak ramai player rugby. Tapi itulah bila dia tarik perhatian, tarik perhatian daripada final Piala Agong, faham tak? Dia bagi akulah kan,
dah lah tu je tournament yang ada, tinggal yang the big one in Malaysia. And then you allow other macam competition berlangsung pada waktu tu. So dia jadi macam mana kat mana value final Piala Agong tu kan. I think the same thing happen macam National 7 macam tu juga kan. National 7 pun ada tournament lain juga, tarikh yang sama kan. So bagi dia aku take away the Super school lah. first school ke apa, aku tak ingat lah. dia kena ada macam bagi aku exclusivity of that week jangan bagi ada tournament. Betul lah. Kena buat baru orang nampak macam uish Tapi Piala Agong. selalu dia dengan final tu keluar village. Diorang keluar setahun awal agak ke? Tak juga. Dia close tahun awal. Okay, dia close tahun awal. Tapi ada pindahan. So kita orang tak tahu. Kalau aku tahu memang tak buat lah. Dia kena Aku tak salahkan kau. No. I mean, kau pakai topi penganjur, kau dia governing body lah. Bagi aku kan? diorang see what's fit for their betul. team lah kan. Kau kena adjust lah kan session tu kan. I mean, betul lah. That's a whole different conversation lah. Kalau nak sponsor cerita ni cari, sampai esok tak habis. Betul. Interesting about ni lah, just sharing lah sebab orang pun tanya banyak kat tanya aku kan masa aku buat my previous team in Terengganu, tanya macam mana dapat crowdfunding apa semua kan. Tapi ramai tak tahu kita ada yang mana berdaftar dengan PJS ni, iklan sikit lah kita ada dua. Satu dulu dia ada dua, Dana Sukan Community. Dana Sukan Community sampai sekarang up to this very day boleh apply dengan syarat berdaftar dengan Pesuruhjaya Sukan lah. Jaya Sukan, and dah ada submission MyKB tu, maklumat yang kena beri MyKB, mana yearly report lah to PJS. Tu yang dengan Rosa Rosa tu. So kau ada one submission eligible untuk apply. Dan Dana Sukan Community ni approved by your state punya MSN ke KBS lah? MSN lah, MSN negeri lah. Yang by state level lah. Dulu Dana Sukan Community centralised. So dia dah decentralised macam tu, bagi state, empower state lah. So state yang boleh luluskan that dana. Betul. Dulu ada satu lagi geran Padanan Sukan, GPS. GPS sekarang dah jadi badan sukan kebangsaan je boleh apply. So dah yang kelab-kelab bawah tak boleh lah. Macam tu lah. Cuma Dana Sukan Committee ni dia bagi cap to up to 30,000, 30,000 and boleh apply banyak kali. Tapi dia ada window dia lah. So I think worth to mention juga all the teams out there, amateur club kan. Kena alert lah on this. Make sure you guys berdaftar dengan PJS. Get all the paperwork done. Dia aku cakap dekat club aku dulu, ni easy money gitu. Kau deliver. Dulu mula-mula aku cerita sikit lah how it started. Dulu dia bagi money up front and ada cases orang tak buat event. Hantar claim mana. Then they stop pay and claim. Guna duit kau loan, then kau claim. Now I think last year or last year dia dah bagi duit up front balik. So just a matter cuma kau kena hantar report and everything. Benda tu tak boleh. Nak bagi kau duit ni. Buatlah kerja sikit kan. 30k kot. 30k cukup. Cukup. Kita orang short sikit je. Kita short sikit je. Short sikit je. Minta QR lah. Buka terus lagi. Okay, just nak ni last year kau bawa 10, boleh share ke berapa total cost? Orang bagi ballpark figure pun okay kot. Okay, first kali kita pakai Hivia. Okay, bagi aku Hivia ada heavy lah. tak, bagi aku mahal, tapi dia ada satu standard tu bagi aku sebab Hivia ni bila kita pergi tournament sebelum ni pukul 10-11 nak basuh boot tak boleh lah, air bertakung. Tapi diorang, kita orang dah check setiap kali 2 jam diorang basuh bilik air. So player first selesa first kali, and then setiap 3 jam 4 jam dia kutip sampah. Keadaan Padang macam mana? Padang bagi aku lah, bagi aku okey lah. Nak sama macam Padang biasa, tapi dia punya first kali dia punya setup macam bilik air untuk player memang bersih lah. Ada tempat mandi, tempat basuh boot, ada surau, infra. Sebab kita itu hari 40 tim. 40 tim, satu tim dalam berapa orang? 20. Betul ada orang datang itu hari, kita kira plus minus 2,000 lebih. So kita tak boleh beza kata nama ni. Hivia memang mahal tapi standard ada. Parking. So total aku rasa dalam 27 okay 30 40 team 20k je cost. Kita memang pakai apa yang perlu. Even kat sponsor pun, nak cerita sikit, kita minta sponsor mana, kita minta diorang top up apa yang kita nak je. It's not the place to make money. Itu pun clear dekat at first. Yes. Hopefully boleh maintain lah. Kita beritahu kita ni kita short 2,000 tambah 2,000 boleh. So kita nak pakai ni sebab community kan, kita bukan nak buat duit kan. So dalam 27, 28 lah. Yang ni pun dalam 30 kot. 30 tak banyak lah. Banyak ke?
Okay lah. Biasa Okay tournament lah. je. Okay lah. Around that figure. Okay. Tapi orang selalu ingat bila kita buat tournament kita untung kaya kan. Yeah. Itu mentality yang tak ada. Korang buat But it's good lah. It's good bagi aku bila ada like mentality yang nak buat for the community apa benda semua kan. It's good. And hopefully banyak lagi team yang kat luar sana yang bila nak buat tournament tak memandang kepada untung rugi. Faham tak? You bukannya kau nak buat tournament kan and then just untuk dapatkan return kat kau, it defeat the purpose. However, aku juga nak emphasizekan apa benda yang mana-mana team buat lah. Korang buat apa, make sure it's sustainable lah. I think that word sustainability tu is a big word guys. 2025 whereby bahasa Melayu apa? Kelestarian. Kelestarian. Apa sebab kalau yalah of course kau boleh pool money apa semua tapi sampai bila semua orang bersabar untuk letak duit. Sabar besar pun dah dia ada tahap sabar dia tu. Sampai bidang KL lah. Tak adalah bukan bidang. But yeah, you get what I mean. Sebab apa there's one point of course kalau kau dapat buat macam tournament Kobau ni, dia macam automatic lah. Korang tak perlu nak masukkan duit korang. Faham. And then Betul. you give the opportunity to sponsors advertise their brand or be your partner or whatever words that you want to play lah with the sponsorship term kan. Whereby macam aku cakap kau bukan saja memberi peluang kepada korang tapi kau memberi peluang kepada the whole community. Betul. If you just to open the conversation Betul. up. So aku rasa that word sustainability is important. Kelestarian sangat-sangat penting lah. Of course bagus. Effort tu memang bagus tapi need to have that. Macam aku tanya dia, what's your 5-year plan? Talking about kelestarian, I miss Jonah Jones lah. Setahu aku dia takkan ada lah. Lestari sebab apa? Jonah Jones nak apa tu, nak organize Jonah Jones minimum 200k 300k. Wow. Minimum. So cerita pasal Jonah Jones, aku tak ada peluang nak wakil Malaysia tapi aku pernah lawan tim Hong Kong je. Kat situ lah. Ada peluang nak lawan national team kan. Kita sama. Banyak betul of course macam Jonah Jones, so or Cobra 10 or Borneo Sevens, it's an international tournament. Dia 5-star tournament kan. Hopefully one day mana tahu Kobra boleh jadi macam tu. Hopefully. Cuma saya nak tanya sikit. Saya macam tadi sebut pasal minta sponsor semua kan, minta dana semua tu kan. So benda baru lah bagi kelab. Kadang-kadang kita tak di-educate pasal benda tu kan. Kita macam tahu buat tournament kena keluar duit sendiri, cari sponsor, email kan. That's why tadi saya kata 5 years play tu kita ada satu macam, saya tengok kursus kerjuratihan kan. Tak ada ke kursus menguruskan kelab, how to ada itu. Tu kan kita orang terlepas banyak. Oh sama. Tapi so mungkin kena ada liaison officer untuk link kan dengan belajar direct dengan besar lah. Tapi aku macam mana, aku nak kata pandai tu tak, tapi aku suka bila orang tanya. Maknanya kau ada effort lah nak tahu macam mana orang buat. Orang dah buat, dah tanya je lah. Kan apa susah nak tanya. Tapi aku rasa benda ni memang patut ada pun in Malaysia Rugby ke or any state punya rugby union punya program lah, whereby cara-cara untuk menguruskan satu tim ataupun melestarikan satu tim. Sebab apa? Minat macam aku scuba instructor dekat dalam kita orang punya kurikulum, nak jadi scuba instructor tu kita diajar macam mana nak berbisnes. So macam mana kita nak sustain ourselves kalau aku bukan full time instructor lah, but dia ada ajar macam mana nak buat business. So aku rasa sekarang ni of course it's a community team, tapi again kau mesti nak kumpul sikit dana untuk sustain that team, untuk katalah besok nak bayar ground ke, air ke, ataupun seorang player perlukan dana ke, kita nak ada dana nak bagi, benda-benda macam itulah. Aku rasa benda tu there's a lot of work, there's a lot of conversations that needs to be
everyone needs to have lah. Harap Raga Syndicate boleh buat satu episod lah untuk lukis sikit, tulis-tulis kan. Banyak club nak tahu ni. Kita orang tak power tapi besar power. Anyway, aku rasa probably we have another one more question. Anyone? Ataupun akhir kata. Anyone? From you. Seorang lah. Why not? Akhir kata. Akhir kata aku dulu lah. Okay. Aku harap apa benda yang Kobau tengah usahakan, apa benda yang Kobau punya direction, engkau akan dapat a full support from your maybe management team kau, and kau dapat your team to manage yang sama haluan, sama direction dengan kau untuk mendapatkan kelestarian not just for the tournament but then for the team itself. Kan? Tu je. Go Kobau. Nanti turun InsyaAllah. boleh. Bagi sebab datang bagi budak-budak. Tak, kita pernah datang dulu untuk Aurop. Boleh juga datang. Sama je. Okay, for me, for any club to orang kata do well by whatever measures lah. Kau ada this golden triangle lah, coach, management dengan players. Once these three align ni, so insyaAllah kau boleh go lah. So better start forming your triangle lah, golden triangle ni, coach, players and management. I believe management side we can see lah. We can see, and then jangan malu nak bertanya. I mean I personally you can reach me anytime lah. Ada. Boleh lah. Sama-sama kita kongsi. Padahal itu tidak, tapi pernah buat lah. Mimi akhir kata. Sebelum aku akhir kata aku okay, akhir kata thank you Rugby Syndicate Rugby Syndicate. So it's a really good platform yang, and then aku pun tak expect panggil team yang betul-betul grassroots ni kan, betul-betul baru ni kan, panggil apa, cakap diorang nak panggil kau begitu. Aku rasa macam surprise, and aku dapat share value tu. Hopefully value ni sampai dekat tim-tim lain, and it's not about kita masing-masing berebut nak buka team. How kita deliver the value, how kita deliver the objective tu yang paling penting lah. Macam tadi cakap golden triangle lah. So hopefully tim-tim lain pun dapat lebih maju, dan kelestarian club tu penting ayat untuk hari ni. Kau seorang ke tak cakap kelestarian lagi? And once again thank you Rugby District, and hopefully Rugby Malaysia akan Rugby pergi District? Rugby Syndicate. Rugby Syndicate. Okay, Rugby Syndicate, thank you Aja. Boleh edit kan tu? And hopefully kita punya rugby ni akan pergi lebih jauh lah. Mungkin World Cup insyaAllah. Aku punya akhir kata pula. Actually aku sebenarnya dah dijemput untuk commentate Kobau 11s. Aku bawa check balik. Berat Stone message aku, dia kata ni, salam, Presiden Kobau ni minta tanya sudi tak jadi komentator tournament ni. Kita kat sini je. Hanya segar tanya melalui Stone. Tapi time tu tak apalah, ada masa, why not, mungkin game final ke. InsyaAllah mungkin boleh live kat situ ke, buat wow. Okay, idea kat tu kita boleh pertimbangkan lah. Anyway, aku rasa I think we are on the same page lah. Aku rasa to me hari ni aku belajar banyak. Aku tak tahu cerita korang. Actually tak tahu cerita pasal Kobau. It's a good learning, and I think aku nak dengar lagi all this cerita-cerita yang tak selalu kita dengar tentang community ni, pasal kita punya rugby community dekat kita punya platform ni, ataupun amongst our community is I think it's one of the, of course team korang belum champion ke apa lagi, but I think it's one of those feel good stories lah. Especially aku rasa that boy yang kena bully tu, that's a huge win bro. That's a power bagi aku. Damn, korang menang. Korang menang bukan dunia je, menang akhirat je. Tu lah. So keep up the good work, and hopefully one day, who knows, we can see Kobau punya player main untuk Malaysia. InsyaAllah. Okay. Yes. Bila Syarif jadi coach juga. Pass the baton. InsyaAllah. Alright, I think itu sahaja daripada kita untuk hari ini, untuk episod kali ini. So guys, if you have any comments, if you have anything to share, do share in the comments below. We love feedback. We love apa-apa feedback daripada semua orang. Kalau korang ada cerita yang ingin dikongsikan, please do so. Kami amat mengalu-alukan lah. Saya Rod. Saya Syah. Saya Berso.
Mi dari Kobau Dan inilah Rugby Syndicate. Kami main rugby di dalam minda anda.